Baik, seterusnya. Kes bunuh dan rogol disifatkan antara jenayah paling serius yang memberi kesan mendalam kepada masyarakat. Di Kelantan, peningkatan kes sedemikian mencetuskan kebimbangan walaupun secara keseluruhannya adalah terkawal. Menurut Ketua Polisnya, Datuk Muhammad Yusof Mahmat, pengaruh dadah dikenal pasti sebagai faktor penyumbang utama kepada peningkatan kes berkenaan. Laporan Nur Alia Rabli. Datuk Muhammad Yusof menyatakan jumlah kes rogol dan bunuh di negeri ini menunjukkan trend peningkatan walaupun keseluruhan jenayah indeks mencatatkan penurunan daripada 2,126 kes pada 2024 kepada 1,702 kes tahun lalu. Pada 2025, kes bunuh bertambah kepada 2 kes manakala rogol meningkat 3 kes. Kes bunuh, rogol ni benda perkara yang kita tak boleh jangka. Bila, di mana dan sebagainya berlaku. Sebab ini bergantung pada faktor individu tertentu dan kalau kita tengok melihat dari sudut kes bunuh di Kelantan ni, peningkatan sebanyak 4 kes berbanding tahun sebelum ni, di mana kita tengok di sini melibatkan ahli keluarga dan punca utama hasil siasatan kita berpengaruh oleh dadah. Anak bunuh bapa, sepupu dengan sepupu, dia bukan melibatkan orang yang tidak dikenali. Sehubungan itu, beliau menegaskan pencegahan bermula dari kesedaran diri dan persekitaran. Semua pihak hendaklah bersatu hati dan memainkan peranan masing-masing demi membantras kesalahan jenayah sedemikian. Untuk menyeimbangkan benda ni, perlunya kesedaran tadi tu daripada masyarakat tu sendiri, kan? Maknanya kekerasan ni yang saya cakap awal tadi, kita tak boleh cegah, tak boleh cegah. Sebab kita tak tahu bila orang nak bunuh orang. Hanya keluarga dia yang tahu, kan? Bila nak berlaku rogol, polis tak tahu. Bila nak berlakunya rogol, hanya masyarakat, keluarga dia, stakeholder tu sendiri yang tahu. Dia boleh tengok sendiri anak dia macam mana, tingkah laku anak dia harian dia macam mana, pergaulan anak dia macam mana. Maknanya polis ni hanya boleh bagi kesedaran lah. Maklumat awal daripada orang awam walaupun kecil boleh membantu pihak polis untuk bertindak lebih pantas dan mengelakkan tragedi. Pihak keselamatan telah melakukan benda yang cukup baguslah, tapi dia bergantung kepada kita sendirilah sebenarnya, sebab ikut keselamatan ni kita boleh cegah dan juga kita boleh hindarlah kalau kita boleh hindar untuk keselamatan ni. Kalau saya tengok di Kota Baru, kalau di kawasan perumahan saya lah, area Kubang Geria semua, saya nampak alhamdulillah lah dari segi jenayah kadar dia kurang lah. Saya tak nampak sangat kalau kawasan rumah saya lah. Jadi kalau tengok mungkin disebabkan ada juga hendaan yang berkala oleh pihak berkuasa, PJRM mungkin contohnya. Kes jenayah bunuh dan rogol mungkin tidak dapat dicegah sepenuhnya, namun risiko boleh dikurangkan melalui kesedaran, keprihatinan serta tindakan awal. Kerjasama masyarakat menjadi benteng pertama dalam usaha mencegah tragedi sebelum ia berlaku. Nur Alia Ramli, Berita RTM.